Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Cak Nasuluh MSWP tahun 2026. Untuk makluman para penonton yang budiman, podcast Cak Nasuluh MSWP adalah sebuah platform sembang santai yang membincangkan pelbagai isu, perkembangan dan inisiatif berkenaan mahkamah syariah serta perkhidmatan yang disediakan untuk masyarakat. Medium podcast ini diwujudkan sebagai ruang untuk berkongsi maklumat, meningkatkan kefahaman dan mendekatkan institusi kehakiman syariah dengan masyarakat secara lebih santai dan interaktif. Saya, Ahmad Mukhlis bin Mansur, akan mengemudi sesi sembang santai kita pada hari ini. Untuk sesi pembuka tirai siri podcast Cak Nasuluh tahun 2026 ini, pada hari ini kami bawakan sesi eksklusif bersama Ketua Hakim Syar'i Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan dengan tajuk Mahkamah Syariah Mendepani Masyarakat, Memperkasa Akses Keadilan, Membina Kesejahteraan. Topik pada hari ini akan membawa kita memahami aspirasi, peranan dan usaha MSWP dalam mendekati masyarakat serta memastikan perkhidmatan kehakiman yang lebih cekap, responsif dan mudah diakses oleh semua. Saya sangat berbesar hati ingin memperkenalkan seorang figura penting di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, iaitu Yang Amat Arif, Tuan Haji Muhammad Asri bin Tahir, Ketua Hakim Syar'i Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Yang Amat Arif dijemput khas pada hari ini untuk bersama kita dalam siri eksklusif pembuka tirai podcast Cak Nasuluh pada tahun ini. Apa khabar Yang Ma'arif? Alhamdulillah sihat walafiat. Terima kasih kami ucapkan kepada Yang Ma'arif kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kami tim produksi podcast Cak Nasuluh MSWP pada hari ini. Terima kasih kembali. Baik. Untuk makluman Yang Ma'arif dan para penonton sekalian, setelah hampir 2 tahun kami membawakan siri podcast Cak Nasuluh, pada tahun ini kami tampil dengan sedikit pembaharuan dengan menjenamakan siri sembang santai ini sebagai podcast Cak Nasuluh Spotlight. Boleh saya tanya? Melalui pendekatan baharu ini, kami mengumpulkan pelbagai soalan, pandangan dan kemusykilan yang dikemukakan oleh masyarakat serta pelanggan mahkamah syariah berkaitan isu-isu dan perkhidmatan kehakiman syariah. Persoalan-persoalan tersebut kemudiannya kami bawa terus kepada panel-panel jemputan yang berpengalaman dalam bidang masing-masing untuk dikupas dan diperjelaskan serta dijawab secara santai serta mudah difahami oleh masyarakat. Sebelum kita mulakan sesi perbincangan santai kita pada hari ini, jangan lupa untuk mengikuti dan menyokong platform media sosial rasmi MSWP iaitu MSWP_official di platform Facebook, YouTube, TikTok dan Instagram. Like, follow dan share serta tinggalkan komen anda agar ramai masyarakat di luar sana mendapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang disampaikan. Baiklah Yang Ma'arif, tanpa kita melengahkan masa, izinkan saya untuk memulakan soalan pertama saya kepada Yang Ma'arif lah. Kami amat berbesar hati Yang Ma'arif sudi untuk tampil dan berada di dalam ruang studio podcast kita pada hari ini. Boleh Yang Ma'arif kongsikan sebersedikit perjalanan kerjaya Yang Ma'arif sehingga Yang Ma'arif diberikan amanah sebagai Ketua Hakim Syar'i Mahkamah Syariah ini. Terima kasih Dr. Ahmad Mukhlis bin Mansur. Pertamanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih atas jemputan episod khas pembuka tirai bagi podcast Cak Nasuluh MSWP 2026. Saya berbesar hati kerana diberi peluang untuk hadir dalam program pada hari ini. InsyaAllah kita harap program ini akan mencapai matlamat dan tujuannya lah. Okey, berbalik kepada soalan yang telah dikemukakan oleh Doktor sebentar tadi, saya memulakan kerjaya saya. Sebelum itu saya adalah sebagai seorang pelajar yang peringkat awalnya peringkat sekolah menengah mengambil jurusan syariah. Dan seterusnya saya meneruskan pengajian saya di peringkat sarjana muda juga dalam syariah dan pentadbiran undang-undang. Dan seterusnya master pun sama juga bahagian perundangan lah. So Alhamdulillah sehingga hari ini saya masih lagi dalam bidang yang sama
dan saya sangat-sangat bersyukurlah di atas kesempatan yang Allah berikan, maknanya saya masih lagi berada di line perundangan dan syariah sehingga sekarang ini bagi membolehkan saya mempraktiskan dan juga beri sumbangan terhadap ilmu-ilmu yang telah saya pelajari lah. Jadi sedar tak sedar sekarang pun saya bermula sebagai ketua dilantik sebagai ketua Hakim Syar'i pada tahun 2020 dan sekarang 2006 ya. Sudah 6 tahun lah maksudnya 6 tahun, ya Marif ya. 6 tahun. Betul 2020 kan? Ya. Maksudnya waktu COVID ya Marif. Betul-betul COVID bulan 4 saya ingat saya lah. So sekarang ni dah bulan 6 dah sudah 6 tahun lebih dah saya berada di Malaysia Sultan Kuala Lumpur selaku Ketua Hakim Syar'i. Dan untuk sebelum sampai ke tahap sekarang yang dilantik sebagai Ketua Hakim Syar'i, saya telah pun menjawat jawatan pelbagai jawatan lah. Di mana saya terima masuk sebagai penjawat awam selaku pegawai syariah. Bermula pada tahun 1994 sebagai Hakim Mahkamah Syariah wilayah Persekutuan. 2 wilayah persekutuan di Kuala Lumpur lebih kurang 4 tahun lebih. Kemudian saya ditindakkan ke Labuan sebagai Hakim Mahkamah juga. Sebelum saya dikembalikan balik ke HQ di JKSM selaku pegawai pengarah kepada pendidikan, bahagian pendidikan, dan seterusnya saya menjawab beberapa jawatan lain termasuk ketua Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dan juga peguam syar'i di Jabatan Peguam Negara beberapa tahun yang lalu lah. Dan jawatan terakhir saya sebelum saya dilantik sebagai Ketua Hakim Syar'i Persekutuan adalah sebagai Hakim Mahkamah Tinggi Negeri Selangor lah. Mahkamah Syar'i Selangor, JAKIS ya. Okay. Dan daripada itulah mana saya telah melalui beberapa tahap dan juga proses pengalaman berdasarkan jawatan-jawatan yang saya lalui itu. Alhamdulillah sebenarnya dia membantu saya dalam saya melaksanakan tugas tanggungjawab saya sebagai mana yang ada sekarang ni lah. Faham. Maksudnya Ma'arif, yang Ma'arif nyatakan sebentar tadi, yang Ma'arif memulakan kerjaya sebagai pegawai syariah ini di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Benar ya Ma'arif? Alhamdulillah, itulah keajaiban Allah SWT. Saya pun tak menyangka akhirnya peringkat terkini ni saya akan balik kepada tempat asal di mana saya mula-mula berkhidmat, iaitu di Mahkamah Syariah Persekutuan. Baik. Itulah kalau tengok laluan kerjaya yang Ma'arif banyaklah ya yang telah yang Ma'arif sandang, yang telah amanah yang telah yang Ma'arif dipertanggungjawabkan lah, antaranya Hakim Syar'i, peguam syar'i di bawah Jabatan Peguam Negara, menjadi Hakim Mahkamah Tinggi, menjadi pengarah di bahagian penyelidikan di JKSM pada ketika itu, dan yang terkini sebagai menjawat jawatan sebagai Ketua Hakim Syar'i lah ya. Kita sangat berbesar hatilah menerima kehadiran Yang Ma'arif pada hari ini dengan pengalaman yang sangat-sangat unik, pelbagai, dan sudah pasti pengalaman yang sangat banyak lah yang Ma'arif lalui sepanjang tempoh berkhidmat. Kalau dirangkumkan semua tu, berapa tahun dah Yang Ma'arif dalam servis pegawai syariah ni? Saya bermula 94. Sekarang 2006, maknanya 32 tahun lah. 32 tahun ya sudah. Ya Allah, tu kira umur yang sangat tempoh yang sangat panjang lah saya rasa ya. Baik, Yang Ma'arif, saya ingin tanya kepada Yang Ma'arif, sepanjang Yang Ma'arif berkhidmat di dalam institusi kehakiman syariah, baik di Mahkamah Syariah ataupun di Jabatan Kehakiman Syariah, ataupun juga di sebelum ini di Jabatan Peguam Negara, apakah pengalaman ataupun detik yang paling memberi makna dan meninggalkan kesan kepada Yang Ma'arif? Ya? Okey. Pengalaman banyak sebenarnya. Cuma kita boleh ambil secara overall. Makna saya banyak terlibat di mahkamah sebenarnya dari segi pengendalian kes. Dan ada masa-masa tertentu bila mana saya menjawab jawatan lain tu masih lagi terikat dengan proses mahkamah lah. Mungkin di ada pentadbiran dan juga pengurusan-pengurusan lain termasuk kewangan lah. Tapi yang beri kesan yang besar pada saya ialah bagaimana ia berkait rapat dengan bagaimana kes-kes itu dikendalikan dan hasil daripada kendalian kes tu. Jadi saya nampak mana-mana pun orang yang terlibat
baik peguam ke, baik hakim sendiri ke, ataupun pegawai-pegawai yang terlibat dengan mahkamah ni, dia cukup seronok ataupun dia gembira ataupun dia rasa kepuasan. Bila mana ada pertikaian yang dikemukakan di mahkamah dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan sempurna. Dan kadang-kadang perkara itu boleh selesaikan dengan cara mudah, dapat dilaksanakan, dan kadang-kadang ada kerumitan juga. Tetapi akhir kes nanti dia akan dapat diselesaikan dengan sempurna dan pihak-pihak yang sepatutnya mendapat hak dapat hak dia. Dan pihak-pihak lain nak memahami keadaan itu, dan satu kepahaman yang bila dipaham satu keadaan tu, itu satu perkara yang maknanya kita memberikan satu nilai tambah pada diri individu itu, macam mana dia berfaham tentang satu kes tu. Jadi dengan kepahaman ni kita rasa samping hak hanya ada tu, walaupun mungkin dia tak dapat hak, tapi dipaham tentang keadaan tu, dipaham undang-undang negara hukum, satu kepuasan juga bagi kita sebab dia dapat sesuatu yang barulah. Okay. Maksudnya sebagai pegawai mahkamah ini adalah menjadi sesuatu yang kita rasa bahagia, gembira apabila satu kes itu kita dapat selesaikan dan kita lihat pelanggan berpuas hati dan rasa boleh balik dengan tenang lah dengan keputusan yang dibawa balik itu ya. Itulah. Dan itu pula biasanya untuk nak berpuas hati semua pihak tu mungkin agak sukar sebab ada mana yang dapat hak dia akan rasa seronok. Yang tak dapat hak tu rasa macam kalau dia tak faham dia akan rasa tak naik. Tapi itu kepahaman tadi. Tapi nak tak nak pun kalaulah peringkat awal lagi sebab kita ada proses suluh, peringkat suluh lagi. Ini proses mahkamah lah ya. Kalau peringkat suluh tu lagi dia dah dapat memberikan satu kerjasama dan persetujuan untuk menyelesaikan secara baik. Kita sangat gembira sebab apa? Sebab dia memahami situasi kes tu dan dia sedia untuk selesaikan dengan cara baik. Sebab dengan cara ini akan tidak berpanjangan dan kepuasan pihak tu akan memberikan satu ketenangan. Bukan setakat mahkamah tetapi yang penting ada pihak sendiri. Baik. Gitu. Baik, Ya Ma'arif. Ya Ma'arif sendiri telah menyaksikan perkembangan mahkamah syariah ya, bermula daripada awal perkhidmatan Ya Ma'arif sehingga pada hari ini ya. Pada pandangan Ya Ma'arif, apakah perubahan paling signifikan yang berlaku dalam sistem kehakiman dan perundangan syariah kita pada hari ini? Okey. Menyorot kembali bermulanya perkhidmatan saya 1994. Mana pada itu saya boleh katakan kita baru nak bermula. Sebab baru dari permulaan pemisahan daripada jabatan mahkamah syariah daripada jabatan agama. So kita bermula dalam setahun ke 2 tahun lah gitu. Jadi dengan permulaan itu biasa bermula dia akan ada banyak kekurangan lah. Jadi saya dapati bahawa kekurangan itu telah pun dikenal pasti dan sentiasa diperbaiki. Peringkat dulu, kalau peringkat awal dahulu dari segi proceeding mahkamah atau cara perjalanan mahkamah, peringkat awal itu tidak ada. Kita ada satu undang-undang yang khusus. Kalau di Wilayah Persekutuan pada dulu tahun 94 tu masih lagi menggunakan undang-undang yang lama dulu. Kalau jenayah sendiri kita menggunakan enactment pengubahsuaian tahun 2 Selangor itu, dan denda pun mengendah lah. Itu juga dengan kes-kes sivil, kes mal. Maknanya kita ada satu peruntukan khusus dari segi prosedur dan juga kesalahan-kesalahan ataupun perkara berkaitan dengan itulah. Jadi benda tu nampaknya ialah pihak kerajaan memandang perkara ini satu yang penting, dan kita nampak ada banyak perubahan dengan ada wujudnya pembentukan ataupun pembualan undang-undang yang baru. Terutama sekali kita ada undang-undang berkaitan dengan tata cara mal atau jenayah, kemudian kesalahan-kesalahan jenayah. Yang penting lagi ialah berkaitan dengan prosedur lah, secara tadi lah. Dan ada lagi undang-undang lain yang mana termasuk akta keterangan ya. Perkara-perkara ni perkara baru yang diwujudkan pada ketika itu lebih kurang tahun 90, saya ingat 96-97 tengok dah. Okey. Dan itu dari segi perundangan lah. Tapi yang paling ketara sekali ialah kita melihat peringkat awal dulu mahkamah syariah ni sering dilabelkan sebagai mahkamah yang lembab. Lambat sampai ada karikatur yang menunjukkan kita lembu.
Itulah Bawa, tanggapan masyarakat pada ketika itulah. menunjukkan suasana masa itulah. Tanggapan tu bukan ada asasnya juga. Sebab kes selalu pending dan panjang dan digambarkan ketika itu lembu bawa file terlabu kat belakang. Itu realiti pahit yang patut kita terima. Jadi dari hati ini kerajaan mengambil inisiatif dan pendekatan yang holistik. Alhamdulillah. Antara isu yang timbul ialah bagaimana pejawatan untuk mahkamah sendiri tidak mencukupi. Maknanya manpower tak ada lah. Termasuk hakim dan juga pegawai-pegawai lain lah, sokongan-sokongan ni. Jadi dengan itu kita tengok kepulan semasa juga dilihat dari segi kes-kes yang banyak lah. Dan oleh kerana itu beberapa inisiatif telah diambil, antaranya ialah kita langkah yang diambil dia memwujudkan pewujudan jawatan baru untuk hakim dan sampai pegawai-pegawai lain lah mahkamah, seperti pendaftar dan juga pegawai sokongan lah. Kemudian dari segi masalah banyak kes-kes ni tertangguh. Faktor tadi antaranya hakim, satu lagi cara pengalihan kes. Oleh kerana itu kita dapati bahawa ada cara lain yang boleh diguna pakai untuk diambil tindakan dengan mewujudkan bahagian suluh. Suluh ada salah satu mekanisme untuk mempercepatkan penyelesaian kes. Dengan itu suluh dah wujud, maka wujudlah pejabat-pejabatan dan pegawai-pegawai dilantik, dan kita lihat sekarang suluh sangat berkembang pesat lah segitu. Dan kita juga tengok ada perintah kata orang atas kertas saja. Jadi itu namanya perintah tidak dapat dilaksanakan. Maka diinisiatifkan mewujudkan bahagian sokongan keluarga. Alhamdulillah. Ini adalah perkembangan terkini lah sehingga ke hari ini. Dan kita juga mengikut perkembangan terkini ikut sosial zaman. Sekarang digital. Alhamdulillah. Pada peringkat awal dulu Mahkamah Syariah tahun era awal 90-an tak kenal pun komputer ni. Agak canggah. Bukan saya ingat bukan Mahkamah Syariah, jalan jabatan pun sama juga. Tapi kita telah merawat langkah. Alhamdulillah sekarang kita dah ada syariah e-syariah e-syariah kan. Itu maknanya jauh peningkatan dan makna kita sedang dalam mengorak langkah dari segi pendigitalan. Alhamdulillah sedikit sebanyak diberi satu ruang dan juga tanggapan bahawa kita tidak pasif dan kita tidak tidur. Kita buat tindakan-tindakan ini atas inisiatif yang dilihat dan kerajaan pun nampak keperluan dia. Alhamdulillah nampaknya perkembangan itu telah banyak membantu dari segi kecekapan institusi kehakiman sendirilah. Baik, maksudnya Mahkamah Syariah tidaklah berada di takuk yang lama. Revolusi dan inovasi sering berlaku selari dengan perkembangan zaman supaya perkhidmatan yang ditawarkan ini up to date, semasa dan menepati kehendak relevan dengan keadaan semasa. Baik. Pak Ya Ma'arif, kita berhasrat untuk bertanya lanjut tentang apakah nilai ataupun falsafah kepimpinan yang sentiasa menjadi pegangan dan panduan Ya Ma'arif sebagai Ketua Hakim Syar'i, sebagai hakim sebelum ini. Namun kita akan simpan dahulu soalan tersebut. Kita akan jumpa selepas daripada ini. Baik Ya Ma'arif, sebentar tadi sebelum kita berehat sebentar, saya ada ingin tanya Ya Ma'arif lah ya. Apakah prinsip, nilai ataupun falsafah kepimpinan yang sentiasa menjadi pegangan Ya Ma'arif dalam melaksanakan amanah sebagai hakim dan juga semasa ini menerajui Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan? Berbalik pada soalan ini, saya merujuk kepada moto kita, Syariah Asas Keadilan. Maknanya mahkamah ini adalah institusi yang menegakkan keadilan. So dalam menegakkan keadilan ini saya sangat menegakkan prinsip integriti di dalam perkhidmatan lah. Jadi integriti terlalu luas ya. Di antaranya adalah kita kena integriti, bertanggungjawab, amanah. Dan saya sangat dari segi masa lah, saya sangat punctual dan
Satu perkara lagi adalah berkenaan dengan sikap kita tidak memihak ataupun cenderung kepada pihak lain lah. Dalam hal ni, itulah penting tadi ialah berkenaan dengan integriti kita lah. So saya dalam hal ni sangat menekankan tentang sikap kita dalam kita melaksanakan tugas harian lah, terutama lagi dalam bidang kehakiman lah. Maknanya dalam mengendalikan kes tidak ada kecenderungan kepada mana pihak. Penting ialah kita mendengar sesuatu perkara itu di pihak B sebagaimana kita dengar pihak A, dan kita hendaklah memutuskan kes tersebut dengan cara penilaian yang sama berdasarkan ilmu dan juga pengalaman yang ada lah. Jadi oleh kerana itulah saya sangat-sangat menekankan dalam hal ini kepada semua pegawai-pegawai yang bertugas berkhidmat di bahagian kehakiman syariah ni agar dapat menghayati perkara inilah. Sebab tampaknya orang akan melihat bahawa ini tidak sempurna untuk kalau dilaksanakan, maknanya tidak sempurna bagi satu isu kehakiman itu untuk melaksanakan tanggungjawab dia dengan berkesan lah. Ya. Baik, maksudnya dalam apa keadaan sekalipun sebagai pegawai ataupun petugas di kehakiman syariah ni perlu ada integriti yang tinggi, menjaga ketepatan masa dan nilai-nilai baik sebagai hakim itu perlu sentiasa adalah dalam kawalan kita ya. Baik. Ya Ma'arif, seterusnya podcast Cakna Suluh kini telah memasuki tahun ketiga penganjurannya selepas kita menerima pelbagai maklum balas positif ya daripada masyarakat, pelajar, ahli akademik dan juga kaki tangan perundangan syariah sendirilah ya. Sejauh mana persoalan saya, sejauh mana yang Ma'arif lihat usaha seperti ini penting dalam lanskap komunikasi kehakiman syariah? Okey, podcast ni satu perkara yang saya kan sangat wajar untuk diadakan lah. Saya sangat bersyukur lah, ni tahun ketiga kita ada kan. Betul. Kenapa sampai tahun ketiga masih kita meneruskan tahun ketiga? Kerana ialah satu tempat yang sangat relevan bagi medium kita menyampaikan maklumat kepada seluruh anggota masyarakat. Kita sedia maklum bahawa berkaitan dengan keadilan dan juga perundangan ni tidak semua orang dapat memahaminya dan mengakses secara lebih dalam. Kalau tidak ada satu saluran yang jelas dan khusus. Jadi saya kira cara melalui podcast ni maknanya kita dapat memberi satu ruang untuk masyarakat utamanya, termasuklah yang lain, termasuklah academician ke ataupun pengaji dan orang awam lah, untuk meneliti, memahami dan sekurang-kurangnya dapat membantu mengurangkan kesalahfahaman terhadap sesuatu perkara yang berkaitan dengan kehakiman dan pengadilan di mahkamah, terutama mahkamah syariah lah. Jadi kerana itu saya ingat sangat penting diteruskanlah program ni agar masyarakat dapat menerima maklumat yang benar lagi sahih oleh pihak orang-orang yang berpengalaman dalam bidang yang sepatutnya yang memang dia ceburi. Betul. Jadi saya ingat dengan cara inilah kita dapat memberi maklumat yang sahih, tepat kepada masyarakat dan boleh jadi panduan dalam menghadapi satu masalah berkaitan dengan apa-apa kes yang melibat keadilan di mahkamah syariah lah. Baik. Bak kata orang lah yang Ma'arif kan, sembang santai tetapi sampai lah ya. Kita cuba bawa. Dia adalah sesi perbincangan santai tetapi kita harap ada input-input yang message yang boleh dibawa dan diterima oleh masyarakat di luar sana. Baik ya Ma'arif, ada segelintir masyarakat kita yang beranggapan bahawa mahkamah syariah ini hanya berkait ataupun bidang kuasanya hanyalah berkaitan dengan perceraian dan konflik rumah tangga sahaja. Apakah mesej yang Ma'arif boleh terangkan mengenai persepsi tersebut? Adakah ia benar ataupun adakah perlu diperjelaskan lagi tentang peranan mahkamah syariah yang sebenarnya? Okay, saya berpendapatlah dengan pandangan seperti itu ia sedikit tersasar lah. Pada sebenarnya fungsi mahkamah syariah, mahkamah ini berfungsi berdasarkan bidang kuasa yang telah dipertentukan padanya lah. Ya.
Jadi bidang kuasa inilah dia bila melaksanakan tugas-tugas dan juga bidang kuasa yang ada. Jadi secara umumnya saya lebih merujuk kepada secara umumnya kita mahkamah syariah sebagai mahkamah keluarga. Begitu pun kita faham kan. Tapi keluarga ni maknanya dalam bentuk yang lebih luas. Bukan setakat perceraian. Bukan cerai. Sebab kalau kita lihat dalam peruntukan undang kita untuk sebelum perkahwinan lagi pun telah ada bidang kuasa mahkamah sehinggalah sampai kematian. Dari mulai hidup sampai meninggal lah. Contohnya untuk sebelum perkahwinan, bagi perkahwinan nikah bawah umur ataupun nak menggunakan wali hakim ke kepada wali hakim, maknanya dah perlu kepada ke mahkamah. Begitu juga dengan orang nak berpoligami sebelum perkahwinan dah di mahkamah. Maknanya peringkat awal sebelum perkahwinan pun dah ada mengkait dengan mahkamah dan mahkamah akan uruskan. Itu pula sehinggalah kematian. Kematian akan timbul masalah di segi pewarisan. Mungkin juga ada tuntutan lain lepas pada itu kan. Jadi antara hidup dan mati itu, tengah-tengah dia tu kehidupan berumah tangga. Itu juga ada perkara-perkara yang berkait. Semasa perkahwinan, kena ada perceraian. Bila perkahwinan tu ada tuntutan-tuntutan. Tuntutan semasa perkahwinan. Kemudian katalah berlaku perceraian. Ada kesan keperceraian. Contohnya nafkah, nafkah faedah. Dan berbangkit juga kalau ada anak, masalah anak. Kalau ada harta, berkaitan dengan harta. Jadi harta pencarian. Jadi banyak perkara-perkara berkaitan yang mana mahkamah terlibat bukan setakat perceraian saja. Begitu juga adalah kita kes jenayah. Kes jenayah pun kita ada kendalikan di mahkamah. Jadi perkara-perkara orang nampak, kalau orang selalu kalau jenayah ni orang nampak khalwat je. Tapi lihat ini nampak dah banyak luas bidangnya. Dan kita nampak sebenarnya mahkamah syariah pun walaupun dapat terhad tetapi banyak juga bidang-bidang kuasa bagi jenayah ini diperuntukkan kepada mahkamah. Jadi saya kira persepsi bahawa mahkamah syariah itu hanya terlibat berkaitan dengan jenayah cerai ada satu persepsi yang tidak tepat dan harus diperbetulkanlah. Maksudnya dia tidak hanya terhad kepada urusan. Kita selalu dengar see you in court di mahkamah syariah ni adalah kes-kes cerai, rebut anak. Tapi sebenarnya dia bermula daripada kelahiran seseorang sehingga kematiannya. Dan segala perkara yang berlaku dalam urusan rumah tangga, berkeluarga, isu wasiat, isu hibah, semuanya di bawah bidang kuasa mahkamah syariah. Agak luas dan sangat luas lah bidang kuasa segi yang kita kekeluargaan ada. Luas lah. Baik. Baik Ya Ma'arif. Podcast Cakna Suluh tahun 2026 ini kita bakal membincangkan pelbagai isu yang dekat dengan masyarakat ya, seperti isu nafkah, muta'ah, jenayah matrimoni syariah, bantuan guaman dan penyelesaian pertikaian melalui suluh lah ya. Boleh Ya Ma'arif jelaskan mengapa topik-topik seperti ini penting ya untuk kita ketengahkan kepada masyarakat umum? Okey, sebagaimana saya nyatakan tadi, bidang kuasa mahkamah syariah itu terlalu luas lah dari segi kekeluargaan terutamanya. Dan bila mana dia kekeluargaan akan ada timbul perkara-perkara pertikaian. Dan inilah yang akan dilalui oleh pasangan-pasangan, kebiasaan pasangan-pasangan lah dan juga mungkin ahli keluarga. Jadi kes-kes nyatakan tadi, isu-isu berkaitan dengan nafkah, hadanah, mut'ah, juga jenayah matrimoni dan juga pihak yang terlibat dalam urusan-urusan kes ni adalah contohnya mungkin peguam syar'i termasuk peguam yang pertama guam-guaman dan juga melalui suluh. Perkara-perkara ini kenapa perlu dihighlightkan sebab ini adalah kes-kes yang dikendalikan mahkamah dan memang terlibat secara langsung kepada masyarakat kita. Mana-mana pihak yang ada pertikaian, maknanya dia akan lalui antara salah satu perkara-perkara ni. Dan itulah pentingnya maknanya pendedahan kepada masyarakat berkenaan dengan yang nyatakan tadi melalui podcast ni adalah satu benda yang begitu relevan sangat. Sebab dia adalah benda berkaitan dengan masyarakat itu sendiri. Dan orang yang memberikan ni, pihak yang memberikan adalah pihak yang ada pengalaman cara khusus tentang kes-kes yang nyatakan tadi lah. Saya ingat perkara ni sangat penting untuk kita fahami dan Alhamdulillah ruang ini adalah satu ruang yang sangat bermakna lah, perlu dihargai kerana ia memberi manfaat yang besar kepada masyarakat. Baik Ya Ma'arif, melihat kepada perkembangan semasa lah ya,
apakah aspirasi dan hala tuju yang ingin dicapai oleh MSWP lah, Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, dalam memperkukuhkan keyakinan masyarakat terhadap institusi kehakiman syariah ini? Okey. Saya nampak dalam hal ni ialah kita kena mewujudkan satu suasana yang dah ada sekarang dipertingkatkanlah dari segi kecekapan dan juga yang terkatakan tadi integriti integriti dan profesional setiap individu dalam ni supaya ia dapat meyakinkan mahkamah tentang pelaksanaan tanggungjawab kita kepada masyarakat. Jadi yang penting juga adalah supaya masyarakat dapat mengakses perkara-perkara berkaitan dengan yang ni di kemahkamah dengan secara mudah, dan kita pun satu tindakan yang responsif lah. Jadi dalam hal ni saya ingat reformasi pendigitalan yang sedang kita bangunkan sekarang ni, dan juga segi pemodal insan, segi latihan, dan juga peningkatan kualiti perkhidmatan, dan juga pengisian jawatan-jawatan yang perlu, yang kritikal sedang dilaksanakan adalah suatu cara untuk kita menepani keperluan masyarakat pada sekarang, masa kini lah. Alhamdulillah, nampaknya sikit sebanyak perkara itu memang beri kesan yang besar lah kepada tanggapan masyarakat terhadap mahkamah kita sebagai suatu mahkamah yang memberikan perkhidmatan kepada mereka lah. Baik. Ya Ma'arif, kita semakin menuju ke soalan-soalan ataupun soalan-soalan akhir bagi siri podcast pada kali ini. Saya ingin bertanya ya Ma'arif, ya, sebagai pembuka tirai bagi siri podcast Cakna Suluh MSWP tahun 2026 ini, apakah pesanan ya Ma'arif kepada masyarakat di luar sana yang sedang berhadapan dengan konflik keluarga ataupun pertikaian? Apakah kunci utama untuk mencapai penyelesaian yang adil, berhemah serta membawa kebaikan kepada semua pihak kita? Okey. Terima kasih. Soalan ini sangat relevan dan sangat penting untuk kita cuba fahamilah. Saya cenderung untuk membahagikan dua keadaan lah bagi isu-isu berkaitan dengan konflik rumah tangga dan pertikaian yang berlaku. Pertama, mungkin peringkat awal lah, konflik akan berlaku di antara suami isteri ataupun pasangan-pasangan. Dan peringkat ini adalah peringkat yang sepatutnya perlu ditangani lebih awal. Dan cara penanganan lebih awal adalah pada saya, pertama, pihak sendiri, suami atau isteri, dia kena memahami tanggungjawab sebagai suami atau isteri dalam keluarga itu sendiri. Itu ada ilmu pemahaman, dan ilmu itu sangat penting lah. Yang kedua, kalaulah berlaku permasalahan seperti ini, dia boleh mendapatkan mengambil satu tindakan untuk cuba merungkai permasalahan itu melalui khidmat nasihat yang betul. Maksud saya khidmat nasihat yang betul ialah dia merujuk kepada pihak-pihak yang betul-betul berautoriti boleh menyelesaikan masalah itu. Ada peringkat yang boleh diselesaikan peringkat keluarga. Ya. Setengah-setengah keadaan mungkin seorang isteri mengadu kepada keluarga dia, ataupun suami mengadu keluarga dia, masalah tu boleh bincang elok-elok. Alhamdulillah. Maknanya benda tu dapat diselesaikan secara baik, pihak-pihak boleh menerima untuk secara baik dan tak berlaku. Kalau nak juga teruskan, nak juga selesaikan dengan cara untuk berakhir dengan ni, dibuat dengan cara yang betul lah. Ikut prosedur. Maknanya itu kita mendapatkan satu khidmat daripada orang-orang yang kita boleh percayai, yang boleh percayai. Mungkin dari kalangan keluarga, mungkin juga daripada kalangan rakan taulan yang betul-betul memahami keadaan itu. Yang kedua, dia boleh pergi kepada pihak-pihak yang berautoriti, ya, untuk dapatkan khidmat nasihat. Ini khidmat nasihat. Contohnya dia pergi kaunselor yang berdaftar, ataupun dia pergi pejabat agama yang ada khas untuk kaunseling. Jadi pada saya, kalau tindakan dia ambil dan dapat kerjasama dua-dua pihak, insya-Allah jalan penyelesaian ada.
Sama ada proses penyelesaian dia berakhir dengan penyelesaian perceraian atau berbaik semula. Itu. Tapi ada jalan dia. Ya. Dengan syarat dia kena melalui satu proses khidmat nasihat dan mendapat khidmat nasihat itu daripada orang yang pihak yang betul-betul berautoriti dan ada kemahiran tentang bab ni. Itu satu. Proses yang kedua pula ialah sekiranya tidak berjaya, seterusnya kes akan pergi ke mahkamah. Saya suka tekankan di sini bila kita pergi ke mahkamah, maknanya kita memfailkan kes. Bila memfailkan kes mahkamah, pihak akan dapat surat lah pertusaman dan juga penjelasan antara pihak sama ada suami yang mohon, isteri dapat. Kalau isteri yang mohon, suami dapat. Betul. Kan gitu. Jadi bila dah difailkan kes, maknanya kes tu jadi kes mahkamah. Apakah tanggungjawab pihak dalam kes di mahkamah ni? Paling penting dia kena memahami bahawa sekarang proses mahkamah sedang berjalan. Bila proses mahkamah sedang berjalan, dia kena ikut aturan yang ada dalam proses tersebut. Dari mula pendaftaran sehinggalah kepada sebutan, seterusnya bicara dan seterusnya hingga keputusan. Jadi ada pihak-pihak yang mungkin akan lantik peguam, ada yang tak lantik peguam. Kalau dia lantik peguam, alhamdulillah lah, maknanya dia akan dipandu oleh peguam. Kalau tak lantik peguam, mungkin dia akan bersendirian. Dalam hal-hal keadaan ini tak kira lantik peguam, maknanya dia terikat dengan peraturan mahkamah bersemahkamah. Dan kalaulah dia dapat mematuhi, contohnya lah kata ada tuntutan dekat anak kan. Kalau ada penjelasan, pihak satu lagi kena jawab. Benda ada tuntutan balas, kena jawab. Benda-benda tu semua memerlukan kemahiran. Kalau tak mahir, kena jumpa pihak-pihak yang boleh menerang untuk peguam lah. Gitu. Jadi dalam tempoh ni sehinggalah kepada bicara juga. Sebelum kes diputuskan. Apa yang tanggungjawab yang perlu dimainkan oleh pihak-pihak di sini termasuk peguam lah. Dapat supaya mengelakkan diri daripada membuat kenyataan ataupun kenyataan lah. Ataupun nak menyatakan di dalam ni luar daripada ruang lingkup mahkamah ni. Maksud saya adalah menggunakan medsos ataupun apa lain yang cuba mempertahankan atau mendakwa atau lain di luar daripada proses mahkamah. Sebab saya berpandangan berdasarkan pengalaman kita ialah apabila pihak-pihak cuba merungkaikan permasalahan yang dihadapi ini melalui media sosial, dia tidak akan menyelesaikan kes di mahkamah tu. Sebab kalau kita failkan mahkamah, dia selesai kat mahkamah. Dia tak akan selesai kat luar. Apa yang berlaku secara medsos ni adalah menyebabkan kes tu lebih rumit. Faham? Tambah-tambah lagi kalaulah yang memberi nasihat itu adalah bukan orang yang berkepakaran dan juga bidang dia. Jadi dicampur pula masyarakat awam lah. Tak kira siapa pun. Tak kira lagi dengan dia punya ahli keluarga. Makin berbala-bala pantun lah. Nah, suasana ini dia tidak akan menyebabkan kes selesai. Akan lebih merebak dan bermasalah-masalah. Jadi nasihat saya ialah kalaulah kes sebelum walaupun ni tak berjaya kat peringkat luar mahkamah tadi, bila sampai mahkamah elakkan daripada cuba bercerita berkenaan apa-apa kes di mahkamah itu ataupun luar mahkamah itu dalam tempoh kes itu sedang berjalan secara media sosial lah, luar daripada mahkamah. Sebab dengan cara ini kita dapat menutup aib, kedua kita dapat mengelakkan daripada perseteruan lebih luas, dan ketiga dia tak akan memberikan manfaat apa pun dari segi penyelesaian kes. Tak akan selesai kes. Hanya selesai kes bila mana mahkamah putuskan. So dengan cara itu perjalanan kes kalau tidak ada campur tangan ataupun gangguan dari luar, kes akan lebih mudah diselesaikan dan pihak-pihak pun akan berada dalam keadaan tenang. Jadi saya pengalaman ni saya tekankan sebab sini banyak berlaku sekarang ni. Suasana ini akan menyebabkan kes jadi lebih rumit oleh pihak-pihak tu. Mahkamah tak ada apa-apa. Pihak-pihak sendiri masalah. Jadi saya kira dalam hal ni kalau kita dapat menerangkan kepada masyarakat agar apa-apa isu yang telah difailkan di mahkamah jangan dibawa keluar. Selesaikan mahkamah. Apa-apa dalam mahkamah. Dengan cara itu kita dapat menghilangkan rasa tidak puas hatian pihak satu lagi dapat tenangkan jiwa dan satu lagi memudahkan urusan. Tak ada benda lain nak
nak ganggu gugat dari segi perjalanan kes tu sendiri. Jadi saya ingat itulah yang Faham. saya dapat tekankan Ya. di sinilah Ya. supaya masyarakat faham dia punya situasi tu. Maksudnya Yang Ma'arif ada 4 kunci utama yang Yang Ma'arif cuba sampaikan sebagai nasihat kepada Ya. pendengar di luar sana. Yang pertama, ilmu sebagai suami dan isteri itu perlu Ya, betul. perlu dipupuk, ditanam, mencari, ya. Kita tidak hanya berkahwin lepas tu kita tak cari ilmu tambahan bagaimana menguruskan rumah tangga, ilmu memberi nafkah, menyediakan keperluan anak. Itu yang pertama kuncinya. Yang kedua Yang Ma'arif juga sebut kata kalau ada masalah jangan cari orang yang tidak tahu, Yep. rujuk orang yang berautoriti untuk menjawab ataupun membantu menyelesaikan kekusutan yang ada. Dan sekiranya bantuan itu tidak boleh dan tidak berjaya dan terpaksa pergi ke mahkamah syariah, yang penting kunci ketiga adalah ikut proses dan prosedur Ya. mahkamah dengan sebaik mungkin. Dan yang keempat, jangan ataupun kawal, ya, apa-apa info yang ada selagi mana kes sedang dibicarakan. Jangan mudah-mudah untuk sebar-sebarkan lah, Betul. ya. Betul Saya ya setuju. Ma'arif, ya? Itu. Baik. Okey, Okay. Ya Ma'arif, saya ada satu soalan terakhir. Boleh ke Ya Okay. Ma'arif? Boleh. Boleh, ya. Akhir sekali Ya Ma'arif, saya nak tanya Ya Ma'arif, apakah harapan Ya Ma'arif terhadap siri podcast Cakna Suluh MSWP tahun 2026 yang bakal bersiaran pada tahun ini? Okey. Saya mengharapkanlah sebagaimana yang lepas, alhamdulillah tahun ni tahun ketiga, dan saya mengharapkan juga tahun ketiga ni adalah tahun yang dipertingkatkan sebagaimana lebih daripada 2 tahun yang lalu lah. Dari segi persembahan, segi maklumat dan segi penyampaian lah. Dan dengan itu saya kira ia akan diteruskan, akan datang lagi sebagai satu platform yang memudahkan hubungan antara masyarakat dengan apa yang berkaitan dengan undang-undang di mahkamah syariah lah. Dan saya ingat penerusan terhadap usaha bagi memahamkan masyarakat berkaitan undang-undang ni bukan terhenti setakat kita ada podcast saja. Banyak ruang-ruang lain lagi yang perlu kita ceburi, dan cuma podcast ni adalah salah satu medium yang ada. Oleh kerana itu, medium ini perlu kita gunakan sebaik mungkin, dan kita berharap juga dia akan menjadi penghubung di antara mahkamah dan juga masyarakat awam secara langsung lah. Cuma sebabnya beginilah, Pak Mahkamah ni dia ada had-had tertentu dan juga ada adab yang perlu diberi perhatian lah. Jadi kita mahkamah kita tak boleh nak direct dengan orang ramai, berurusan orang ramai dari segi kes-kes ni. Betul. Kita terhad. Jadi dalam cara medium ni, medium podcast ni adalah satu ruang yang boleh digunakan untuk perhubungan itu berlangsung, dan alhamdulillah saya kira kesannya akan positif kemudian hari. Terima kasihlah di atas inisiatif ini. InsyaAllah akan beri manfaat kepada semua lah. Baik. Okay. Kita doakan semoga ia memberi manfaat lah kepada semua yang mendengar lah, ya. Baik, alhamdulillah kita telah sampai ke penghujung episod pembuka tirai podcast Cakna Suluh MSWP tahun 2026 ini. Bagi pihak tim produksi, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Ma'arif Tuan Haji Muhammad Asri bin Haji Tahir, Ketua Hakim Syar'i Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, atas kesudian meluangkan masa serta berkongsi pandangan, pengalaman dan aspirasi yang amat berharga bersama kita pada hari ini. Kami berharap segala perkongsian yang disampaikan dapat meningkatkan kefahaman masyarakat terhadap fungsi dan peranan mahkamah syariah. Seterusnya, memperkukuh keyakinan terhadap institusi kehakiman syariah di negara ini. Kepada para penonton, terima kasih atas kesudian mengikuti sesi kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti siri-siri podcast kami yang akan membawakan pelbagai topik yang menarik dan dekat dengan masyarakat sepanjang tahun ini. Teruskan menonton platform media sosial rasmi MSWP_official di Facebook, YouTube, TikTok dan Instagram. Like,
follow dan share serta tinggalkan komen anda agar lebih ramai mendapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang kami bawakan ini. Saya Ahmad Mukhlis bin Mansur mengucapkan terima kasih atas perhatian dan sokongan anda semua. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.